Hari ni kita nak start buat major repair untuk forklift TCM diesel 7 tan. So model untuk forklift ni agak lama sikit kita boleh tengok. Forklift ni dah parking dekat customer site untuk tempoh yang panjang. Sekarang customer dah ada budget, so dia panggil kita untuk buat repair lah. So jom kita tengok apakah repair yang perlu dibuat untuk forklift ni. Tengok sini. So enjin dengan transmission kita dah dismantle So enjin pun dah rosak, kena buat overhaul. Transmission pun kita kena buat overhaul. So selain daripada tu, fuel pump juga dah rosak. So fuel pump pun kita dah hantar untuk buat overhaul. So ni memang betul-betul major repair lah.